Kalau ikut logik sesetengah orang, lagi murah, lagi bagus. Tapi bila murah, jangan tanya pula kenapa tak sedap. Ada yang kata daging salai ni patut RM10 je, RM13 je. Saya nak tanya balik. Pernah tak nampak macam mana daging salai premium tu dibuat? Sekarang harga daging supplier naikkan RM2 1 kilo daging. Kami beli 200 kg daging mentah. Lepas proses salai, tinggal lebih kurang 100 kg je. Separuh lagi hilang. Belum masuk lagi kos daging premium topside. Belum masuk lagi harga santan segar. Belum masuk lagi kayu halban yang digunakan untuk proses salai ni. Kayu halban ni, tuan-tuan dan perempuan, bukan kutip belakang rumah. Satu lori boleh cecah ribuan ringgit. Lepas salai, daging dipotong. Kemudian dimasak pula sekali lagi. Maknanya daging tu melalui 2 kali proses masakan sebelum sampai ke meja pelanggan. Jadi bila orang tengok satu pinggan, dia nampak lauk. Tapi kami nampak proses. Dia nampak harga. Tapi kami nampak kos. Dia nampak daging salai je. Tapi kami nampak berbulan-bulan punya pengalaman nak menjaga rasa tu. Nak jual murah? Boleh tuan-tuan dan perempuan. Pakai daging murah, kurangkan santan, kurangkan proses dan kurangkan juga kualiti. Memang boleh jadi lagi murah. Tapi bila rasa tak sama, jangan tanya kenapa. Sebab tu di Salai Power, kami tak berlumba jadi yang paling murah. Kami berlumba untuk kekalkan rasa yang membuatkan pelanggan datang semula. Kepada pelanggan-pelanggan yang memberi teguran, kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Kami tidak marah dengan sebarang pandangan. Cuma kami berharap pelanggan dapat memahami bahawa untuk menghasilkan daging salai yang premium ni, prosesnya panjang dan kosnya yang sangat tinggi. Apapun, kami serahkan kepada anda untuk menilai sendiri. Datang ke Salai Power, rasa sendiri bezanya. Kerana penggemar salai yang sebenar akan tahu bezanya.